Bukan dari situ. Sebenarnya kita nak tahu si pemanggil itu scam atau tidak melalui beberapa tips yang pernah saya kongsikan dalam video-video saya. Contohnya, kalau dia kata daripada agensi kerajaan, anda tengok yang call anda tu menggunakan nombor handphone biasa, nombor telco lah, 01 sekian-sekian. Itu scam. Kalau dia kata daripada agensi kerajaan, kemudian dia mendakwa anda dengan dakwaan-dakwaan yang anda tak buat. Contohnya anda terlibat dengan kesalahan itulah, pengantaran barang salah lah, terlibat dalam loan lah, hutang lah, tuntutan insurans lah. Seperti mana yang telah saya kongsikan sebelum ni, jika dakwaan ataupun apa yang dikatakan oleh si pemanggil itu tidak ada kena-mengena, guys, saya minta anda, sambil anda dengar apa yang saya cakap, anda tulis. Sebab anda takkan ingat. Anda kena tulis, tidak ada kena-mengena. Ini ayat yang selalu saya sebut. Siapa yang join saya punya live, join kelas seminar saya yang saya ajar, tak ada kena-mengena tu scam. Katalah anda was-was, macam kena-mengena, macam tak. That's why saya kata gunakan formula nombor 3. Rahmat ni dia 3 formula, dia tak banyak, dia 3 dia je guys. Kau macam mana pun kau guna kau punya handphone, macam mana pun kau berada di dunia digital ni, kau fokus 3 formula ni je. So gunakan formula nombor 3, semak dan tanya. So mana kata lepas ni, kalau let's say anda dapat call, dapat message daripada agensi-agensi berkenaan, anda semak balik, tanya balik. Macam baru-baru ni viral, kononnya ada bantuan daripada Tekun bagi bantuan keuangan bisnes yang telah viral. Ramai orang yang percaya pada iklan tu, tekan link tu, tengok laman web yang dibawa kat situ, lepas tu tekan dalam tu. Dia menggunakan, kita panggil phishing. Phishing ni maknanya iklan yang anda tengok tu iklan yang direka oleh scammer sebenarnya, exactly macam iklan betul. That's why guys, penting untuk anda tahu sumber iklan itu. Dia simple je guys. Kau nak tahu iklan tu betul ke tak, berita tu betul ke tak, kau tengok sumber berita iklan itu. Kalau sumber berita bukan daripada laman rasmi, kau jangan percaya, Mat. Kau jangan percaya.